Ini Menteri Besar Bangang ni, dia sibuk pasal siapa mau take over selepas dia. Hari ni satu Selangor banjir tau. Kuala Lumpur pun banjir, Selangor pun dah mula banjir. And dia bersidang dekat itu Selangor punya government sana. Dia orang bersidang, semua makan, minum, enjoy life. Keluar kenyataan bodoh macam ni. Dia langsung tak peduli. 18 tahun Pakatan punya government di Selangor tak ada ambil satu tindakan pun untuk selesai masalah banjir di Kelang, di Shah Alam, di Seri Muda, di Taman Mas Puchong atau kampung-kampung tradisi Puchong dan lain-lain tempat di Selangor. Dia apa tindakan pun dia tak ambil. Dia sibuk pasal ini. Dia sibuk macam mana mau naikkan cukai, pintu cukai tanah, gunakan anak-anak syarikat untuk kutip duit sini, kutip duit sana, pau sini, pau sana. Itu saja. Di mana lebuh raya semua diorang taruh diorang punya macai-macai semua duduk dalam ahli lembaga lebuh raya. Jalan-jalan pintas untuk bypass itu tol semua sudah 18 tahun. Satu jalan pintas pun tidak dibina, walaupun duit-duit itu sudah dikutip oleh melalui pemaju oleh PBT untuk buat jalan pintas, to avoid the toll pun tak buat. Apa benda pun tak buat. Satu benda pun tak buat untuk macam mana mau tackle ini banjir punya problem. Sekarang dah semua tempat dah mula banjir dah mula naik, and diorang semua duduk dalam aircon, enjoy makan minum, cerita benda-benda karut, argue benda-benda karut dalam parlimen sana. Di antara itu sekarang Pepa Bangkang dulu punya Menteri Besar Pakatan, sama ini Menteri Besar, semua dua-dua dulu Pakatan ni orang. Semua main drama saja dekat sana. Cerita benda-benda karut, lebih sibuk ini kerajaan ini lebih sibuk sakau itu tanah kolam tadahan, sakau kawasan-kawasan lapang, zon penampan, sakau itu tanah zoo, macam-macam lah diorang sakau. Langsung tak peduli. Semua kolam tadahan yang sepatutnya menakung air semasa hujan hampir sudah dijual habis kepada pemaju. Ini orang yang bertanggungjawab ni. Langsung tak ambil tindakan. Satu contoh yang terbaik, 560 ekar punya kolam tadahan di belakang IOI Mall pun sudah dijual kepada satu pemaju. Itu depan Hospital Sunway tu ada satu kolam tadahan yang besar, yang paling besar di Sunway tu. Itu pun sudah dijual atau dianugerah kepada pemaju Sunway bertahun dululah. Mungkin zaman Menteri Besar Khalid ke atau Azmin Ali ke atau dia, saya tak pasti. Tapi semua pakatannya kaki sakau semua dulu. Okey, sekian, terima kasih. Saya harap semua rakyat Selangor tengok diorang punya perangai. Duduk dalam ESCO punya meeting sekarang tengah berjalan, semua taruh pisang dalam mulut, tak tahu apa diorang buat dekat sana, bising sini, bising sana. And on the ground, rakyat susah. Ada yang sudah kehilangan kerja, ada yang diorang punya tempat rumah semua sudah banjir, diorang punya kilang banjir, diorang punya kedai banjir, tak boleh cari makan, diorang punya kenderaan sudah banjir, and nothing has been done. And dia sibuk pasal macam mana mau lantik, cadangkan dia jadi Menteri Besar.